Kau lagi suka tengok gambar abang dekat pulau pakai serban ke kau suka tengok gambar abang kat dalam kelab? Sebelum ini tular rakaman video mendakwa seorang selebriti dilihat berhibur dan menari di sebuah kelab malam menjadi bualan netizen. Gara-gara video kontroversi itu, nama pelakon Bigo dipetik sebagai individu dalam rakaman berkenaan. Tampil menjawab dakwaan tersebut, Bigo berkata video itu bukan direkam di dalam kelab malam. Sebaliknya, semasa dia menghadiri sambutan majlis hari jadi seorang kenalan. Jom kita dengar komen Bigo ini. Abang tak pergi kelab ni. Abang memang tak pergi kelab malam dah bertahun dah. Kalau you all nak tahu video-video tu, sebenarnya video-video tu memang abang attend birthday party in a private exclusive KTV. Okay, memang betul abang pergi. Daripada abang tahun 2002 abang jadi artis sampailah 2025 kan. I jaga ukuah I daripada Semenanjung sampai ke Sabah Sarawak. I still have contacts daripada Semenanjung sampai sana lah. So basically bila dia orang datang KL, kadang-kadang dia orang buat birthday anak dia. Tak kisahlah. I ada kawan I yang umur dia 55, dia buat birthday anak dia 21 tahun dekat exclusive KTV club apa semua dan suruh I datang whatsoever. I rasa tak salah pun untuk I datang attend wedding. Kalau ada video I dekat kelab malam mass hall, ada, tunjuk bukti. Kalau tak ada, I tak pergi kelab lagi. So dakwaan yang mengatakan abang enjoy waktu tengah kes cerai ni fitnah lah kiranya. Sebenarnya memang ada I keluar undangan birthday party and all, you know. Bukan kelab malam kan? Saya tak pergi kelab malam. Karaoke. Saya tak pergi kelab malam. Saya bukan budak-budak, saya tak pergi track, saya tak pergi kelab malam lah. Saya duduk kat high end punya tempat lah. Jadi orang nak panggil tempat tu apa tak kisah. Kau nak panggil tempat goyang ke, kau nak panggil exclusive KTV ke, it's okay, but I'm not staying at the club malam. Jadi kejadian tu bila? Lama dah sebenarnya. Lama je. Lama je. Lama je? Beberapa tahun lepas, masa waktu mula-mula ada juga I pergi. Tapi yang video yang tu lah? Video yang tu lah tu video lama sebenarnya. Yang rambut tu cam belakang tu kan. Abang, mungkin kan dalam keadaan sekarang kan, lepas tu dengan abang dah berubah, dia banyak berubah, you know, join tablik dan sebagainya, abang berada di tempat seperti itu. Ramai yang beranggapan abang berburu-buru tu. Kan abang boleh jelaskan? Berburu-buru tu dari subjektif dan subjektif lah. Berburu-buru tu pada orang semua, pada orang yang melihat lah. Sebenarnya abang pergi sana bukannya abang nak tunjuk pada masyarakat yang sebenarnya abang tiba-tiba dah jadi Maulana Helmi. Tidak. Abang pergi sana untuk mencari diri abang sendiri. Abang pergi sana untuk abang tebus dosa abang. Abang pergi sana untuk masa abang dengan Allah Ta'ala. Itu je. Tak ada pun cakap sebenarnya aku pergi sana, okey korang ambil gambar aku dah jadi baik. Tak ada. Korang je yang ambil gambar. Bukan. Korang lah. It's beyond my control. Bila kau post gambar macam tu, sekiranya orang nampak kat situ, orang rasa oh Bigo pergi 3 hari ni mungkin sebab Linda whatever. Itu despite all the things you put aside, tapi terbuka hati orang macam aku nak join lah. At least kita buat satu benda baik lah. Kau lagi suka tengok gambar abang dekat pulau pakai serban ke kau suka tengok gambar abang kat dalam kelab? Macam tak match. Abang dah pergi sana tapi abang berada lagi di tempat yang boleh mengundang fitnah. It's okay sebenarnya tempat mengundang fitnah tu biar manusia yang fitnah. Kita tahulah kita tak buat apa ke, kita buat apa kat dalam tu. So you cannot shut people's mouth. But then the end of the day, you know, ini sebab this. Kalau korang tanya abang betul ke gambar kat kelab tu abang tak nafikan. Why I want to deny? Okay, memang gambar bang. Tapi hanya sekeping gambar korang tak boleh nak judge. You have 1001 accusation boleh buat. Oh, I think Linda tak. Tapi circulation dia ataupun orang-orang yang memang menjadi dia punya jadi mata-mata dia. Jadi mata-mata dia mungkin lah. I don't care. Sebab Bigo rasa mungkin Allah Ta'ala jadikan syaitan ni atas dunia ni tak nampak. Tapi ada syaitan yang nyata lah. Syaitan yang nyata ni macam ni lah yang suka merusak rumah tangga orang.